Semua benda yang ada di sisi kita ni tuan-tuan akan habis, akan hilang, tak berguna dah. Sebab itu hari ni tuan-tuan, jangan berlagak sangat dengan duit kita, jangan berlagak sangat dengan apa yang ada di sisi kita. Jangan sombong, faham? Jangan sombong. Benda ni bila-bila masa Allah boleh ambil. Hari ni ya hari engkau, ya hari ni Allah bagi lebih kepada engkau. Hari ni keluarga kau semua sempurna. Hari ni Allah bagi engkau jawatan. Hari ni Allah bagi engkau duit, sihat dan sebagainya. Bila-bila masa, faham? Bila-bila masa. Dengar betul-betul tuan-tuan, bila-bila masa Allah boleh ambil. Tuan-tuan tak tengok ke kawan tuan-tuan, perempuan yang tiba-tiba stroke, sihat tuan-tuan, tiba-tiba jatuh? Tuan-tuan tak tengok ke ada orang yang duit dia banyak, tiba-tiba kena scam, kena ambil duit dalam akaun? Itu tempat yang paling selamat lah tuan-tuan simpan duit. Dekat rumah mungkin tak selamat, mungkin ada orang nak curi dan sebagainya. Yang paling selamat simpan dalam bank lah sebagai contoh. Itu pun habis. Bila-bila masa yang kau nak sombong sangat dengan jawatan kau. Jawatan tu sebab kau bekerja. Kalau kau sakit, tak, syarikat engkau pun takkan terima engkau lah.